Hello, welcome back to my YouTube channel Akil Iman. So hari ni kita nak pergi, sebenarnya kita nak buat surprise kat Mama. Sikit lah nak bagi hadiah. Okay, hadiah kat Mama. Tapi sekarang kita nak cari barang saya dulu dekat DIY Aman Jaya. So let's go. Okay, let's go. Mana kita nak cari? Kita nak cari, first kali kita nak cari mouse wireless. Mana mouse wireless? Mouse. Ini dah mampu. Kita akan beli jenama AUS. Saya perlukan mouse yang warna hitam baru cantik macam kakak saya. Macam tu. Cantik kan kakak saya, nama dia Nur Adibah binti Syarifuddin. So untuk next kita nak cari meja. Let's go. Okay, so tadi kita cari meja, tapi tak jumpa meja sebabnya kat sini semua meja susah. So next kita nak cari barang. Before kita bagi hadiah yang betul kat Mama, saya bercadang dan kakak saya bercadang untuk beli something like main-main je lah kan. Kita cakap Mama nak kita orang tu. Sikit apa yang Mama Kita perlu. I think you need a mic actually. Baju. Halu. Okay. Okay, sama ada ni. Ding. Ulang balik. Ataupun yang ni. So rasanya Iman pilih untuk beli yang ni. So sebenarnya kita nak bayar dulu yang ni dengan ni. And then baru kita cari hadiah Mama. Tapi before nak cari hadiah Mama, saya nak buat jam dulu kejap. Sebab bateri jam habis. Dah settle, RM25. Kesemen semua dah settle. Kesemen pun dah settle, so now masanya dinanti-nantikan untuk konten kali dan tadi barang Mama. Tapi saya tak tahu nak cari apa, jadi kita jalan-jalan dulu, okey? This one is for series. If you make a, I think a YouTube series and then you better to buy this. But if you just a content creator, This one is fine. it's better. Jewellery. Sadam beli jewellery. Jadi, saya tak tahu harga dia berapa. Ini emas betul ke emas betul? Emas betul. Don't judge. Apa orang kata? We don't judge apa? Dah dahulu. We don't judge. We listen but we don't judge. So kalau kita dah beli untuk Mama kan, kita kena beli untuk Abah juga. Kalau Jangan. nak beli untuk Abah, Kita nak beli apa? kita beli kat Abah, kita beli topi. let's see topi apa kita dapat. So Mama targetnya nak beli perfume. Nak ni? Berapa ringgit? Kacik seorang je lah. Mahal. RM15. RM15. Okay. Siapa lagi comel? How?
How? How? I don't know. Sikit lagi. Tak. Cik. Oh, cik. Yalah, tak ada benda pun. Dah nanti nak kahwin dah kan? Nanti datang sini beli barang. Diam. Ni kontes apa ni? Siapa ikut siapa ni? Ikut je. Kira macam ni? Mesti perlu diteruskan. Tak ada. Debek lah. Itu je. Kita tak tahu dia tanam. Big flowers. Part 3. So kedai ni pun tak ada juga. Aku balik saja. Kita pergi next pula. Nanti dah kaya, tolonglah beli ni satu kat Cik Fah. Tak mahal pun. Dalam 1,200 je. 1,300 je. 1,300 je. Oh. Ha? Tak ikut pun. Ikut tak tadi harga tu berapa? How dare you. Malas lah. Cik. Nak beli apa? Topi warna hitam tu. Tengok berapa harga pun. Do you want a roti boy? Kenapa dia tersekat kat situ? Bagi 2. So, kopi bun. Jom, kami risau guys. Sebabnya tak dapat apa yang nak dicari. So hanya ada Mama Bun je sekarang ni. So, Beli phone baru lah kat Mama. wah, pun baru. Versace sangat soft. Mesti cari perfume. Boleh cakap malam spray besok bawa dah lagi. What do you think? Should we or not? Fikir sekejap. Saya fikir sekejap. Okay, cuba Iman. Okay, sabar Versace. Okay. Mount Paris. Ni mana bawah ni? Kalau harga 99 tu Man, memang kopi ori. Bukan original. Original Worst ke dia kita nak beli? 399. Cik rasa worst tak nak beli? Dan mau pakai tak? Perfume boleh je tukar-tukar. Okay, so kita tak dapat beli sebabnya perfume ikut Mama. Bila fikir balik lah, perfume tu macam bukan satu benda yang sebenarnya cik nak cakap. Bukan Mama nak, bukan keperluan Bukan Mama nak sangat lah bila fikir balik. Dia kena beli barang yang tak akan habis. Something like that macam tu lah supaya yalah kita nak beli kan. So sekarang ni kita orang biarkan dulu vlog ni tinggal tak cakap itu. So sekarang ni kita orang just beli Mama Buns and juga ada barang tadi kat DIY and beli ni untuk siapa punya? Saya lah. Untuk kacik lah. Okay. So tu je lah. Kalau nanti kita akan sambung next video. So cari kalau ada jumpa lah barang apa yang Mama nak. Bye. Alright guys, so hari ni kita akan sambung lagi misi mencari hadiah untuk Mama. Tapi saya rasa saya nak ubah sikit konten ni. Kalau tidak saya nak bagi hadiah kan, tapi saya nak buat, saya akan tuliskan 2 tempat. Saya akan tuliskan 2 tempat kat kertas dan saya akan letakkan dalam poket kiri dan kanan. So saya akan suruh Mama pilih antara dia nak poket kanan atau poket kiri. So sekejap lagi lepas Mama pilih, kita akan bagi surat kertas tu. Kita akan bagi kertas tu and tengok Mama dapat pergi tempat mana. So tempat apa yang Mama dapat pergi tu, kita akan belanja apa yang Mama nak. Okay? So tempat apa yang Mama dapat tu, kita akan belanja apa yang Mama nak. Macam tu. So saya nak tulis dulu dekat kertas and nanti saya tanya. Alright, so now kita ada 2 kertas. Satu yang tulis mana-mana je dan satu lagi kita tulis Watson. So kita akan letak kertas ni dekat dalam poket dan kita akan tengok Mama pilih yang mana. Oh, sebelum tu saya lupa, saya nak cakap kat Mama ni sebagai hadiah, tapi tengoklah hadiahnya apa. So kita bagi yang ni dulu before kita belanja. Let's go. Kita tengok Mama kat mana. Mama pakai tudung dah ke Ma? Nak pakai. Sekejap. Okay. Mana Mama? Sebelum Iman nak bagi something ni, Iman nak bagi something kat Mama ni. Okay. Mama kena jaga benda ni baik-baik lah. Cuba tengok Iman nak bagi apa. Iman nak bagi
getah rambut termahal. So mama pakai yang ni sebagai getah rambut, okey? Bila ni? Pakai bila? Pakai bila-bila. So okey tak, ni sebenarnya kita nak buat konten. Mama pilih poket kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Okey, kiri. Poket kiri. Kiri apa kiri okey kot. Okey, nah mama tengok kata sampai. Mama dapat pergi ke mana, Ma? Okay, let's go. So, kita akan pergi ke Watson petang ni. Let's go. Okay, so now kita dah parking kereta. Dah sampai dah kat mall, dekat Center Square. And Mama still pakai So, kita ada 2 konten lah hari ni. Konten pertama. Konten kedua, Mama kena pakai yang ni selama dalam mall. So, let's go to Watson. Kita gerak ke Watson dulu. So, nanti kita belok apa yang kita nak kena buat. Okay, let's go. Mama dibenarkan ambil apa-apa je dan Ima akan bayar. So, ambil je apa-apa dan saya akan bayar. Happy tak? Happy tak? So, let's go tengok Mama ambil barang. Sementara Mama masih mencari, kita jalan-jalan lah tengok apa yang ada dalam Watson ni. Saya harap tak mahal sangat. Tapi kalau mahal tak apalah, saya akan bayar. Jadilah seperti saya bayarkan barang untuk mak. Cik wah. Walaupun saya lelaki, tapi saya tahu cik, benda-benda ni kena tahulah. Di takut ulat. Yang colour. Saya rasa macam nak buat konten dalam masa berapa saat lah. Sebab ni dah nak dekat cik. Sebab ni dah lama dah ni, masih di tempat yang sama. Ini merisaukan saya. Tapi tak apa, kita tunggu lagi. Kalau lama sangat, kita akan buat konten bagi masa 30 saat je. Tapi tak adalah. Saya gurau je. Saya akan tunggu. Sebagai anak yang baik, saya akan tunggu. Ibrahim tak ada. Ibrahim nombor Berapa? Dan last sudah. So, kita gerak ke Guardian lah pula. Tapi tak boleh, kontennya kat Watson je. Biarkan Mami memilih benda yang saya memasak. Satu saja lah. Satu saja. Yang nak. Okey. So disebabkan apa yang Mama nak tak ada. Ni dah lain dah ni konten ni. Dah tak jadi Watson dah ni. Kita tengok dekat Guardian pula. Guardian ni ada. Taklah Mama nak. Apa honey apa order? Honey, pumpkin. Oh my sweetie. Benda dah ada tapi tak ada tester. So Mama tak tahu nak pilih mana. Uish, busy betul ni. Beg tinggal kat sini dah. Okay. So kita pergi ke Watson balik. Beli barang. So, nanti baru kita sambung balik. Saya tak tahu apa yang akan ditambah, tapi saya rasa 3 ni akan dipilih. Honeybee, the best one. Dengan saya jadi honeybee kan? So, Mama nak ambil apa? Gula put. Ambil tu 3 dengan 14. So nak ambil 2 ni je, 3 dengan 14. So next mana ambil apa? Tak ada. So dah settle. Beli barang Mama. So itu saja je. Dah. Kau tidak malam-malam see you later. Mimpi. 50%. Kalau tidak satu ni dapat RM26 dapat satu, yang ni RM26 dapat dua. Kita take sila. So now kita nak pergi beli serum pula. Okay, let's go. Macam yang bayarkan. Betul macam tu. So kita bayar. Kalau takut kita bayar lah. Okay, so dah settle Okay, now kita nak pergi jalan-jalan. Tengok barang apa ada sikit.
untuk Habis. Tak apalah, nanti dah pergi ke Dubai nanti kita power habis. saya sebenarnya dah agak dah pasal Habib. Tapi tak expect lah agakkan saya tu betul. Okay, so tu sahaja konten pada hari ni. Sabar. Sebelum kita nak cakap tu, kita kena tunjuk dulu beli apa tadi. Mana barang? Mak saya dah rupanya buka dah diam-diam. So, kita dah beli... okay tak? Cantik. Ni masih tak buang. Tak apa. Dia beli cincin. Okay. So, dah settle. Oh, satu lagi. Oh, dah tengok je kot. Tapi tak comot pun tu. Okay. Tak apa. Kita dah settle dah beli belanja mama kita, skincare. Tidak. Okay, so kalau korang suka konten macam ni, boleh like lagi, share lagi, and subscribe YouTube channel saya. So jumpa anda di next video. Okay, so jumpa nanti next video. Okay, bye bye.